Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Marani dan salam simetri on top. Bersama anda pada hari ini, saya Aira Khalisha Dan saya Irdina Umairah. Kami wartawan kru TV PSS anda pada hari ini. Hari ini, tanggal 29 Oktober 2025, seluruh warga Simetri meraihkan detik indah buat 3 orang warga pendidik yang telah mencurahkan bakti dan keringat mereka dari generasi ke generasi di SMK Bandar Tasik Puteri. Tidak lain dan tidak bukan Cikgu Huzana, Cikgu Masuzana dan Cikgu Rosmini. Rakaman ini menunjuk adalah tanda penghargaan kita kepada jasa dan dedikasi mereka sepanjang bergelar pendidik. Ayo, kita raikan bersama detik-detik indah bersama mereka. Kami bertiga mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih atas segala terangan, kerjasama dan sokongan sepanjang perkhidmatan di sini. Doakan kami terus sihat dan bahagia dalam fasa baru kehidupan sebagai pesara. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Irdina dari kru TV PSS. Kini bersama saya anak murid Cikgu Huzana. Sebelum tu boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Dia Kamarina. Saya daripada kelas 5A. Okey, baik. Saya nak tanya satu soalan, iaitu boleh tak describe Cikgu Huzana dalam 2 perkataan? Okay, so Cikgu Huzana ni dia baik sebab dia tak pernah marah kita orang lah. Dia sporting, so-so je kan layan kita orang. Lepas tu dia comel sebab dia tak adalah tinggi mana, tak adalah pendek mana lah. Baik. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama kru TV PSS. Terima kasih. Okay, hai. Hari ini saya bersama Puan Hamimi dan Puan Zarina. Okey, Cikgu. Kita teruskan dengan soalan pertama. Apa keistimewaan yang ada dekat Puan Masuzana, Puan Huzana dengan Puan Rosmini? Keistimewaan. Okey, pada pandangan kami yang lama dah bersama dengan ketiga-tiga pesara ni, tiga-tiga ni sebenarnya kalau dilihat sekali pandang kita akan nampak gerun. Betul tak? Betul. Nampak garang. Takut nak dekat. Takut nak dekat. Bila minta kita jumpa takut. Namun kami pasti walau nampak garang, pasti siapa yang dah kenal dia lepas ni pasti kita merindui. Cikgu Hamimi ada nak cakap? Sama je. Sebab memang kami daripada 2002 dengan Cikgu Masuzana dan Cikgu Huzana. Jadi susah senang bersama. Jadi memang keistimewaan tu memang banyak lah kalau kita nak cerita kan. So 23 tahun bersama kan. So itulah yang paling mainnya, paling cantik lah untuk walaupun mereka. dia garang, nampak garang tapi di sudut hati dia sangat-sangat menyayangi insan-insan yang berhampiran dengan dia. Okay, soalan kedua. Ada pesanan tak nak tinggalkan dekat tiga-tiga pesara ni?
sana macam biasalah. Macam biasalah kan. Jaga kesihatan. Okey, jaga apa? Ubat. Jaga ubat. Selalu saya akan pesan Kak Mas nak makan ubat, Kak Uzana nak makan ubat. So lepas ni harap-harap dapatlah makan ubat mengikut time yang Yang kita boleh jalan. Sebab nikmati keindahan. Okey, itu saja. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Okey, hai semua. Kini saya bersama anak murid Puan Rosmini. Jadi sekarang boleh perkenalkan diri? Nama saya Aura. Saya Kayani. Kami dari kelas 4C dan kita orang dah belajar dengan Umi selama 3 tahun. Okey, soalan pertama kita. Boleh tak awak berdua describe Umi dalam 3 perkataan? Okay, first, Umi ni seorang yang penyayang. Kalau kita orang achieve markah yang cemerlang ke apa, dia selalu bagi kita orang hadiah. Second, Umi ni orang yang penyabar. Walaupun kita tak siap kerja, Umi selalu sabar dengan kita orang, tetap kerja kita orang. Lepas tu last, Umi ni seorang yang tegas lah. Kalau kita orang tak siap kerja ke apa, selalu lah kena marah. Okey, ada pesanan tak nak tinggalkan dekat Umi sepenuh hari persaraan dia hari ni? Saya nak ucapkan terima kasih kepada Umi kerana dah limpahkan banyak ilmu kepada kita orang. Lepas tu saya doakan Umi semoga sihat selalu. Kita sihat dan panjang umur. Semoga hari-hari Umi terus diisi dengan senyuman. Okay, itu saja daripada kami. Okay, mesti Umi rindu dua orang ni lepas ni. Okay, terima kasih. Kami sayang Umi. Sayang Umi. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami untuk meraihkan Hari Persaraan yang sungguh bermakna ini. Selamat bersara cikgu-cikgu. Jangan lupa simetri tau. Bye. Bye.